Takana si anu. Siapa? KM gue lah ya. Ini tinggal di sini. Itulah cik. Ni kayak kau kaduk loh. Ndak kado itu apa talu mah. Apa lu kata? Dia kata kayak itu. Batalu tu. Enggak je. Ngacok dan tes sama. Enggak dong mak dia. Dan cik ni agak lah lompat tu. Nan dadang kok. Ada yang lagu tu ni boleh. Pundak kan hari bulan puasa. Ya, nak boleh. Mau pakai cek orang tu sunat tak boleh bro. Padahal ladang kok, mai. Ndak nyo. Yo. Ndak do mandi orang tu mak. Maya masa. Ini nak ada ni cik dan kau. Maya masa haji. Assalamualaikum ya lapan dia soal. Apa aku acung? Oh semaya 8, semaya soleh. Soleh. Jadi awak aku acung. Kurang dia pekecian. Jadi Lapis dia bersuai kau lah. bulan puasa je nak boleh menggunjang. Awak kan tidak boleh. Tidak. Kami tak ada orang pakai kunjung, mau pakai cek. Nak pakai tadi, nak patalu. Mau pakai kunjung tak ada dah. Zon sak sangko. Sangko. Ha. Tajasas Cemburu sosial. mencari-cari Salah salah orang, iri dangki, Iya. hasai, masosong orang, madu-adu orang, Oh, hilangan lah itu. duduk domba ya. Karena kalau unjang orang tu semua makan bangkai ya. Itu balah bayangan tu. Iya. Sadang dia kurang saya mengecan fakarih tumuh maka kamu akan jijik. Tiko pak unjang pakai endi, semua pak makan daging bangkai pakai en. Takana si anu. Siapa? KM gue lah ya. Ini tinggal di sini. Itulah cik. Ni kayak kau kaduk loh. Ndak kado itu apa talu mah. Apa lu kata? Dia kata kayak itu. Batalu tu. Enggak je. Ngacok dan tes sama. Enggak dong mak dia. Batalu itu mah. Enggak je. Bini rancak no. Kadang bini tu itu no tak ada no. Ya. Joko deh. Iya. Dah kalau rumah suruh ke rumah bala. Pai babu ko ke rumah aja. Oh betul je. Iya. Ndak KM kok bakal nyusi di sini. Batalu itu tu mah. Batalu makasih bagaji tiap bulan itu mah. Oh iya pensiun. Dari mau pensiun itu mah. Apa lah masalah? Awak dia juga ada ni. Dan cik ni ada lah lompat dan. Apa alanya? Ini dia orang pulang. Nyulah ke semua tu. Ai, pancah dia nak dah. Inyo cik pakai ko cik adang cik. Iya. Nan dadang kok. Ada yang lagu tu ni boleh. Pundak kan hari bulan puasa. Ya, nak boleh. Mau pakai cek orang tu sunat tak boleh bro. Padahal ladang kok, mai. Ndak nyo. Yo. Ndak do mandi orang tu mak. Ayo. Le mandi orang. Ganjang. Saya lebat dan tu makin hari makin apa. Ibu dan ibu ada mah. Ya kan itu lah. Ya, Karena sebenarnya tak boleh orang pakai cek orang bulan puasa. Dah awak nak nampak dia awak nak tahunya juga apa rumah. Awak nak mukonya mak. Ya. Belakang nak ke. Oh di belakangnya nak Tak ada. ada nak losok ke dah. Kecuali awak Oh di mungkonyo pakai cek dia nak. Itu kayak itu. Awak belakang lalu saya nampak nak kado nampak pasok menanti dia awak. Halo You, dia. you tidak ada kecil banyak you berbuat. Dulu dan you santiang kan. Ah. Tu mewah. Ah. Bini rancak kini dah. Sama je kedua ni. Tidak. Nanadang. Ndak nyo ya. Iyo. Assalamualaikum. Aku astagfirullahalazim. Waalaikumsalam. Apa tu itu? Anu sembahyang masjid. Mas Adik ni selapan ada Ada 2 3, ada Yang 8. saji awak ni pakecian. Pakecian lagai. Mayang masjid. Ini nak ada ni kecil kau. Mayang masjid. Assalamualaikum ya lapan dia soal. Pakecian. Apa aku acung? Oh sembahyang 8, sembahyang soleh. Soleh. Lalu Mayang dua, tiga. Kau ada acung nak pakar kecil. Buat dia nak kecil tak kau mah. Nampak? Nyu pakecian dari. Awak aku acung. Ndak kecil soal Tak sembahyang. yang metit. Terangai ti nak patalu tadi. Kita nak kait. Iya. Kalau preso gini aku nak ada talu ah. Ni nak ada talu lah. Salah mana ngabang tu mah. Salah tu mah. Kecewa 8 dia 23. Iyo tak sabit nama abang tadi. Abang kena ada ekor ni. Iya kuat. Tidak itu duanya kecil nak patalu tadi terangan. Nak talu malu yang dua talu eh. Tidak lagi kecil nak ada penghasilan kita. Ndak ada itu doh. Kecil. Pakaian ko ekor ni ya. Ni tu jawab Iya. mai. Ha. Nak kecil Kecil nak patalu. nak talu lalu tapi maram nak do.
Nakon nama lecet bang. Lecet punya gadi. Lidah tu gadi. Jadi awak puasa. Kurang dia pekecean. Jaleh. Lapis dia persoalan kau lah. Bulan puasa Jaleh nak boleh menggunjang. Awak kan tak boleh. Kami tak ada orang pakunjang, orang pakai cik. Nak pakai tadi, nak patalu. Orang pakunjang tak ada dah. Kau cek, kecil bini. Dulu bini rancak, kini buruk. Kadang-kadang awak lima. Duduk dah. Dah nak bisa siram musim cek. Mau si be. Kau duduk Dah dah. lah. Ada musuh-musuh awak di belakang mah buku. Dalam muda lah kalau kau ni nak musim mana kau masih muda lah. Jam. Tak musim. Oi, dia awak yang makan cek. Maaf sabirin sabar tu awak. Urang nak sabar tu berkata Allah. Masa birin kau. Sebenarnya siapa? Mak banyak sabar. Sabirin kau. Yo. Siapa? Enggak sebirin benteng tu. Dia mati. Juga ya. Tapi kalau nombor adang, kita sampai ada ikut ini. Yo. Nah itu dari mana? Yo. Dah betul kecil. Kecil yang mulut awak tu tadi. Ada Mau makan. gunjang awak sini tadi. Ada makan banyak. Selebih-selebih. Dan cik penampilan dah ikut lagi ni. Yo. Nak berapa? Dah tu pakaian ikut ya. Yo. Mak tak bertalunya. Biasa puasa tu. Enggak Bulan sah. puasa kau di pengecean kawan, di pengunjang kawan. Enggak sah. Tak sah nak. Insyaallah. Kalau awak puasa, you puasa, dulu ni puasa. Iyalah. You bagawi suami bini awak puasa. Apalah kecil. Kecik sabirin tadi. Ya. Dak ustaz petang cek mah tahan nafas awak untuk menggunjiangan untuk menahan kaset itu. Apa lagi dia tahan petangnya anu kau mah? Ha? Mana kerja? Ya. Ya. Mbak menahan. Kau lihat. Ya boleh. Angkonya ustaz sekarang batu di jangan. Tak boleh berpakaian kawan, tak boleh bergunjang-gunjang. Bulan puasa. Ni aku ya apa? Ya. Nak gunjang. Kami di belakang boleh gunjang. Kalau di muka awak Dah di muka, you mau pakai cian, Ada mau- kain gua you kurang ajar aja tu kan di belakang ada. Dah. Atau malam boleh bergunjang lah. Malam. Ya. Tak boleh bulan puasa tak boleh dah. Dia siang, dia malam tak boleh dah ya. So ustaz dulu, ustaz. Dah. Pas. Aku pas di bawah. Aku. Aku Hati pak kat kami. Agak. Dah lalu kat mah. Sadang bodoh tadi. Kadang-kadang Ya. Iyo pakaian gua terdengar hanya mesti ini. Kami juga kawan-kawan tadi Ustaz. Sedang Macam galak pakaian tadi tu. Mana galak pakaian tadi? tidak sedang emosi, sedang Emosi tu. sedang mengimongi tu. Oh tadi sedang ada galak pakaian mah. Siapa tu galak pakaian kau. Sedang Sadang mana yang mau pakaian jo adang. Oh ba mai pakaian lai ko gini ya. Yo semua jo adang bang. Adang ikut lagi ni ya. ayat tu kecil tadi. Cuma pakaian kau tak patalu gini. Betul tak dah. Batanya lah piara belum dia sudah makan. Ayo tu. Kan Awak puasa. Puasa kau kan tak boleh mengecen bulan siang hari. Baik bermalam. Aku kami yang Awak kau. Awak baralik tau bulan sudah ayo. Ndak ada kecen orang. Itulah itu teman. mempakecian. Nampak pakai kian apa kain tu? Apa sejang tu? Awak kan di belakang nak di samping dalam muka nak beli kan. Ya, ya. Kecuali belakang di muka awak tengah cik itu kau belakang nak nampak orang. Kami nak dong pengunjung mau pakai kecen. Dia kecil-kecil ni ada. Itu tak. Kalau mempengunjung mempakai kian. Apa ada ustaz tu? Apa ada ustaz? Kalau apa? Lurian dia ustaz. Apa mampu lurian ni? Ya. Ndak tu mai tu tadi mah bawa pakai lanyu siri bini bah tu itik nak talu. Ndak patalu balok pakai tu tak luwe mah. Jadi ada tak nak pak di rumah. Bentar nak itik rumah. Indah, lebat talu pakai lain dua. Tapi nak haram. Tapi nak haram itu ah. Ada ndak barang kai? Aduh. Jadi inti ustaz. Orang kau Ya, nyoba pakaian pakaian kau pakaian kami. Pakaian dia pakai cat. Awak pakaian no. Ya. Pakaian ni pakaian no. Pakaian ni kecil nak batalu pakai. Pakaian no tanya pakaian kau ada talunya. Dia talu itik tau. Awak berkunjung mana mangkit nama dah. Mangkit dah mo. Kalau kain ni tua tapi ikut je. Ya. Bini tu ikut bini kan. Ada tiap anunya mandi orang. Ini ikut lagi ni. Dia kau aja. Itu kami pakai kecen Kau kami. pakaian nama itu. Memunjang nama. Berkunjung ni elok lah pada. Pada ustaz. Ya. Tu Adi bertanya kepada Ustaz. Ya. Mampagunjian orang di bulan puasa baas Kod. hukumnya. Ya. Ada hukum rimbo, ada hukum malam. Ya, nak cari di belakang di muka dia beda nak. Oh, ada belakang tadi, Mai. Wah, iya. Nyo nak ada dah. Ya, hanya ada orang abah dia ustaz terus terang. Kecuali di mungkonyo, yo Ayo, bisa tak berso. kami biar dah kalau ia bukti buat sesuatu. Aku pasu pasurut sarido pak. Membantu yo. Tambah banyak pasu tambah banyak penyakit sido pak.
lama pasal besok. Batak ada kau penyakit lah. Nak ada sampai tangi-tangi pakaian. Kau lah galak-galak pakaian sampai terangah je. Pakit-pakit Pakit pakaian. Emosi tinggi Iya. Tambah ada tambah puasa tu tambah pakit pakaian. Abah tu Ustaz. Kalau tak lantai, kami beli jalih beli sudah kami nak gunjang itu. Bertobat ya Allah Akbar selain. Tadi Pak Gan sabirin. Sabirin tu apa? Ya. Maaf sabiri. Oh, maaf. Banyak maaf tobat awak. Jo sabirin kau. Yo. Betul. Kau sabiri benteng tu. Benteng. Enggak. Enggak. Aku betul Ustaz. Ma'asabirin tu bersama orang yang sabar. Bulan Ramadan kau bulan pendidikan. Awak manahan awi jelapa tu gunanya membelenggu parangai-parangai buruk yang kedua dari anggota badan wak. Matu muncung awak. Masuk pekerjaan kau. Iya masuk itu. Mata, tangan, kaki, talingo. Jadi salah buruk-buruk yang akan keluar dari badan Allah. Dibelenggu dengan rasa haus dan lapar tu. Jadi terangah. Tamat. Masuk dengan masuk parangai unjiang tu. Oh, ada lekang mukanya lu. Kalau di mukanya itu Pak Warandan orang nama tu. Kalau di belakang itu mengunjiang. Itu nama unjiang di belakang. Kalau mengatakan sesuatu yang tidak benar tu fitnah nama dia tu. Oh, Kalau mengadu domba orang, Pak Saleh, Pak Pakecian, Pak Mai, Ya. Kapak go. Bisuk apa go jo Pak Dang baca ka nak bahasa apa do Tu Pak. fitnah tu. Tu namimah nama dia tu. Kecek. Allah dalam surah Al-Hujurat. Hai orang-orang beriman, janganlah engkau memperbanyak zon. Jadi sabananya gunjang ko proses sabana Pak. Mangga sampai orang bagunjang. Iya. Ada proses-proses aja. Ya itu bagus sampai orang kau bagus. ya, tentu dia juga berbuatnya. Ya. Tak kayak pakai bini cat juga anyaponnya kan sak tu gunjang. Ndak pakai ene do. Orang yang bagunjang go. Kalau di Al-Quran tu di ayat Al-Hujurat di surah Al-Hujurat tu di ayat tentang gunjang tu di jalan Allah. Sebelum sampai kata hak bagunjang, ada larangan pantang-pantang itu. Oh, pakai syarat lah ya. Apa pantangnya? Jangan pa banyak sak sangko. Oh, sasangko ya. Le tahu, le terangah. Sak sangko, Jangan banyak. sak sangko. Sasangko ya. Lainnya lah. Jadi orang Jalan-jalan ke nyot Pak Ustaz. nyepak ngecen orang di mana Pak Awak dua deh. Pak awak. Tapi awak pekerjaan kami tadi. Iya. Jadi kawak pacaran rumah. Korban, Pak. Tapi kau tak salah ya. Iya. Ya. Sampai beko kini apa kau besuk pak lo kau jadi penuh Ya, itu. ya, tahu, ya. Lah. Bila jalan Jadi, awak patron. Urang pekerjaan. ya. Tak sah kamu patron makan saya kau lain. Tu nabi pekerjaan tu. Kalau Ada mak dah. Ya. Ada jangan start dulu. Jangan salah. bah sampai orang bagunjian dalam ayat itu dijalihan. Pertama sebelum orang bagunjian tu pastinya sak sangko banyak tu. Maka kecak Allah kalau banyak-banyak sasangko je orang tu dosa dia tu. Maka kok cari orang, kok nampak orang je banyak buat sangko sak sangko lu. Untuk nak sak sangko tu zon. Zon ya. Lalu mangga-mangga awak buruk saya pesangkon. Dia banyak sak sangko je orang. Ya. Tu setelah sak sangko jangan cari-cari kesalahan orang. Jangan dicari Tak kekurangan. jasas. Iya. Kau cari jasas. kekurangan. Enggak, kami naik nama lima. Bagi ceng pakaian nak batalu. Ada cari kekurangan. Kadang kita tadi mau benih pun aja. Karena kalau santai Pak. Santai tahu. Kalau lah banyak zon, banyak sak sangko. Mencari kesalahan orang. Ya. Mengak lai tu baca di lawan mengecek lah kau. Kau Oh. bahan ada pek kau. Iya betul. Makanya orang kalau bagunjiang, kalau untuk menghindari gunjiang, nan bahan dua kau hilangan. Oh iya. Jangan cari kesalahan orang, jangan sak sangko je orang. Acolah Ustaz Nando, kau Pak Kain bertanya, tanya ke Pak Ustaz tanya lah. Apa tadi Pak? Mana tanya betul tak? Awak puasa. Awak bimpak sembahyang. Jika dia layak pandang dakik dan tukir menyandau Ya. sama kawan. Oh. Tadi sembahyang tu besok ndaklah kedua hari. Tapi pasal dah. Kalau pasal tu ndak ada pasal dah. Tu balik kaji yang pertama balik. Berarti bolak-balik mana? Inyo yang ada puasa sunnah tu puasa Daud. Sehari puasa, sehari ndak. Ya. Ndak ada yang solat Daud dah.
Solat sekali ini solat besok nak solat nak dora. Solat kau satu hari. Kalau kecan sempat abas dulu tu. Solat tu tiang. Lah, tiang agama. Kalau nak do solat kau ibadah-ibadah lain tu nilai 0000. Adik solat kau maku ke katagak, dibuka angko 1, yang lain-lain tu bekon 010, 0 ke 2 100, 0 ke 3 1000, 10,000 sampai 1 kali sehari. Yang mana solat maya. Solat dulu. Nah, doa lanjian tadi Pak. Ya, ya. Maka digambarkan dalam ayat tu, orang yang bagunjang tu adalah orang-orang yang samu makan bangkai saudara seorang. Itu kesamaan itu. Tiko Pak Ngunjang pakai Endi, samu Pak makan daging bangkai pakai N. Ale terang jangan sampai kecil orang je lah. Jadi awak nampak kecil yang tadi. Bawa sampai kecil Awak namanya. nampak kecil pajak tadi. Nah. Itu nyolo belang-belangan. Lah, sebelum itu Pak, nah ada lo perintahnya jangan merendahkan suatu kaum. Jangan suatu kaum merendahkan kaum yang lain. Bisa jadi orang yang merendahan tu lebih hino. Orang yang dirandahan lebih mulia daripada orang yang merendahan. Hari tinggi bakat, ni lebih dirandam kawan mati. Hari tinggi bakat. Ayo. Jadi lebih kaum kali berat. Ni ketinggian bakat. Ditinggikan kau maksudnya bapak dikecan elok. Dan Elok, no rancak, perangai elok, amalnya banyak. Amalnya banyak cek, jangan punya orang. Rancak kau tak nak. Ya, Banyak kurang. kurang. Ya, tadi mah. Bantu ulama, mana aku. Patu lama. Cocok je dong. Iya, Ucap apa cari saya? nak kawan ada tak ada dah. Ya. Mana kurang? Nah, jadi di bulan puasa kau momen kau Pak. Ya. Momen deh awak untuk kau ada bisa hilangan tu. Zon sangko. Sangko. Tajasas Cemburu sosial. mencari-cari Salah salah orang, orang. iri dangki, Iya. hasai, masosong orang, madu-adu orang, hilangan lah itu. Duduk domba ya. Karena kalau unjang orang tu semua makan bangkai ya. Itu balah bayang tu. Sadang dia Quran saya mengecaan fakarih tumuh maka kamu akan jijik. Itulah tuan surah mengecaan jijik tu mana mungkin awak merasa anak jijik ke makan bangkai dah. Berarti Leh. Cik ada mustad kau. Boleh ambil kecil orang tu. karena yang apa kecaan orang tu kan buruak itu. Ya. Kalau buruak itu kan sama je bangkai orang. Enggak pakai orang tu dah. Jarang orang ambil kecil orang kau nak rancak kan tak? Usaha tu rancak mana kau tak jarang mereka tu pasti. Ini acuk beramal lu banyak piti berzakat. Pasti ambil kecil orang kau pasti nak buru. Pasti. Oi, si Anu tu petang dia pulang laki kau. Tu ambil kecil orang tu. Nah, jadi awak tahan-tahan lah itu. Lebih ancak awak apa banyak hal-hal yang berguna awak mengecek. Kalau kau ngecek juga karena Nabi mengecek. Maka na yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, Ya. yakin ya Allah tu ada, yakin ya hari kiamat tu ada, hari akhir tu ada, hari pembalasan tu ada, maka hendaknya dia berkata perkataan yang baik-baik. Baik ya. Kalau ndak, ancak anak. Tapi kalau awak ada mencaliak sesuatu yang salah di orang tu, Ya. nio bani elok memperbaiki. Tegur dan nasihati dengan elok. Iya betul. Dulu adab-adab Pak. Nak dipakai cewek orang tu belakang doh. Macam tadi salah tak? Iyalah, kalau memang ada salah nampaknya. Sebagai awak sama-sama orang beriman, saudara seiman, tentu awaknya memperbaiki sama-sama. Ya betul. Memperbaiki Ya. nasihat menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Ya. Bicara dengan elok menyampaikan panggilannya. Dia tahu. Dia salah dia. Kau salah. Ndak, iko nanangku kerajaan ko. Kurang tape. Besok aja mau deko dia lain. Iya. Gan kalau ulah terlanjur membagunjan orang, ya kalau sarancaknya cak minta maaf je orang. Minta maaf lah. Tak maaf lah. Malah, Mak. Kau jodoh tak pakai cian Itu tadi. Pak satu dah mah. Awak je lah ya. Awak dulu. Maaf bang. Ya. Kau tak kecian tadi anda talu padahal lain talu ya. Jangan tak malu dah. Iya tak kecil tadi di rumah. Maaf dah. Dah malu lo. Tak langgar. Lai dia kecil lo.
Wak pasu semayang bulan kecian. Iya. Nah, jadi kalaupun ada yang kesalah-salah pahaman, nah, maka pakai cara yang elok ataupun ada yang basi tangka batikai-tikai, damaikanlah. Karena orang-orang beriman itu bersaudara. Ya, Karena namo saudara itu kan kusik budayanya. Ya, Harus ada orang yang memediasi. Kok nak bisa orang kau berdamai berdua dengan sendirinya. Datanglah orang ketiga untuk memediasi. Peloanlah orang tu. Siapa yang ada salah satu dari dua itu yang katakanlah zalim, maka kembalikan dia pada hukum Allah. Ya kalau ada masalah kawak, terlebih dahulu awak tu magiah maaf kau. Iya, diminta diimbau enak. Perintah yang banyak dalam Quran itu magiah maaf. Iya. Ya memang ada minta maaf, tapi lebih utama tu magiah maaf. Indakna orang tu minta maaf, kok tak salah orang tu kawak, maafkan saja. Iya, betul. Jadi gunanya memaafkan dulu kau membaraskan hati awak. Iya. Untuk awak punya. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untukmu. Oh. Wa in ahsantum falaha. Tapi jika engkau berbuat kejahatan, itu loh yang untuk awak ya. Oh. Jadi kalau danam ke orang, karena salah orang, dongkol ke orang lamu-lamu, ndak ada niat untuk memperbaiki itu, membicarakan dengan elok, yang tanya itu awak. Penyakit awak, sedangkan orang yang apa tu lama, eloknya galak lama. Awak tensiun nanya. Ya Allah saya memalih ya anu tu mak. Nah, maka ikhlaskan karena awak tahu hukum dunia ko, kehidupan dunia dan akhirat itulah ada Allah matur. Jadi kalau ikhlas dan memaafkan itu lebih baik. Tapi lebih baiknya kalau bisa selesaikan sama-sama aja baru dia. Berartilah jaleh mah Ustaz panjang lebar tadi tu mana masalah, mana indak, mana gunjiang, nama pekecian. Berartilah semua-semua tak taram dalam jadi Pak ya, perkataan itu apapun yang kalau dari mulut itu adalah gambaran dari hati Pak. Jadi kalau ingin memperbaiki jangan ngangah ya Pak letra ngah ke Ustaz. Apa Cik Ustaz? Nasihat memang. Yo nasihat tu. Elok lah parangai tanah hidup ke mati. Dosa awak lah banyak, tobat awak lain tu Ustaz. Ya, Pak. Dia nak pakar nanti ya, dia nak ngajar. Ya. Nah, jadi kalau awak ingin membaraskan hati, mulailah dari mengontrol ucapan. Bikunya sairiang tu apa? Ucapan, hati, pikiran tu sairiang. Yo kayo ka mangicik je nyo Pak Ustaz dah. Memperasian hati ya. Le tahu cara memperasian hati. Lain. Ba cara Dibutuh. Dia lucu. Diso. Diso yo. Ayo. Alam tadi. Alah, okey Pak Ustaz. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Ramai lah Pak yo. Mawar lagi batin at kanu bulan pasukan do katuan atau dorong ai. Sama-sama tu Pak. Yang kecil je dah. Ada macam Antar malam dah lah. Karena lagu lama jagalah hati. Jangan kau kotori. Tanya Ustaz lah. Ada lah Pak. Ada pertanyaan terakhir kalau pengajian kan lah kami soal rumah ambu kan ada musala. Iya. Rencana kamu undang Musalah dua tak? Ya musala. Rencana kamu undang Ustaz lo baralo amplop Ustaz. Paham tu Pak. Iya tu kan. Satu iko atau pakai infokus baralo kan naik gitu kan. Di musalah ada. Ada pakai amplop. Iya pakai amplop. Itu tanyawan tadi barang. Itu dulu yang pakai infokus. Yo nak kayak kok baca loh. Enggak nan Ustaz awak kini kok indak jadi bumerang panah itu dia. Endak jadi pegunung panah itu dia. Kadang-kadang kan dulu pakai infokus tambah lo, ganti kan. Fokus ke balon itu balon wah. Itu buat tanya. Nan Ustaz awak cik aku Tidak khusus. Ini alhamdullah ada taksuk ya Ustaz. Insyaallah. Pokoknya tiap malam teman itu Ustaz. Lain lain. Tiap malam Kan pertemuan harus Ustaz awak kalau ada kopi. Itu ya. Minuman tiba tu mah. Siap. Dia bulu ada. Salam Pak. Siapa lah mau tanya Ustaz kau mah indak jadi bumerang panah itu dok. Yo nak kecil nah. Kok ada ndak lu nak muat. Jadi kalau Leo ambil lah jadi anu dinyo. Kalau ada dah pada kisah dah. Lelo jalan Siapa Ya Ustaz. Besok pun ni sekolah Ustaz yo. Salam Ustaz. Waalaikumsalam.